Kemudian dekat FIM sendirilah, Puan Fiza, Cik Syafiqah, kepentingan untuk pelajar sedar tentang keselamatan makanan tu satu. Ada tak? I mean like ada subjek-subjek lain yang orang kata menyumbang juga terhadap pengetahuan, I mean like untuk menghasilkan satu pelajar yang ada kesedaran tentang keselamatan makanan, dan juga ada subjek lain yang membantu ke arah tu. Ada. Sebenarnya kurikulum FIM ni kita susun mengikut kesesuaian pelajar tu. Pada semester 1, of course dia ambil subjek untuk keselamatan makanan. Of course dia orang baru masuk bidang makanan, dia kena tahu teknik-teknik memasak, dia semua yang basic. Bila masuk second semester, kita dah susun kurikulum tu dia sesuai dengan pelajar semester 2 yang dah ada basic. So bila berkaitan dengan makanan ni, bila masuk semester 4, dia didedahkan kepada penyediaan makanan yang not only selamat tetapi sihat, iaitu dalam bidang nutrition. Jadi dia ada kesinambungan. Ya, setiap kurikulum subjek yang kita susun tu sebenarnya dia ada kesinambungan. Sama juga sama ada teori ataupun kitchen. So jadi pelajar tu dia boleh gunakan knowledge SEM 1 daripada mula tu sampai dah semester seterusnya tu, dia sentiasa boleh gunakan sampai dia grad pun. Sebab not only for themselves untuk kerja, tapi untuk kegunaan dia dan keluarga dia pun boleh. Sebab bidang food science makanan, contohnya kalau kita masak makanan tu, kalau kita tak nak bagi dia makanan tu terlalu keras, contohnya makan berprotein, dia tak boleh dimasak terlalu kuat api kan, nanti dia jadi apa? Chef jadi apa? Dia akan menjadi-jadilah nanti. Dia akan menjadi, kita kata kata dari segi bukan protein tu bila dimasak dia jadi apa panggil? Nutrition ke? Coagulation, denaturation kan. Jadi lihat. Sebab tu kalau macam orang kalau tak ada knowledge, sebenarnya bidang culinary arts ataupun makanan ni dia ada arts and science. Dia bagusnya sebab student dia belajar masak, dia buat masa dia memasak tu itu sains. Bila kita gunakan api kuat, apa jadi pada tekstur makanan, bila kita gunakan, kita katakan penambahan bahan-bahan seperti lemon juice ke, apa tujuan kita letak lemon juice? Sebab dia dari segi pengawitan makanan. Dia memanjangkan jangka hayat makanan. Sebab bakteria tak suka acidic food. Okay? So itu dari segi artsnya, student buat garnishing. Itu kesenian yang pelajar tu dapat. So pelajar kita daripada SEM 1 sampai akhir semester semua ada kesinambungan subjek yang kita susun tu. Jadi pelajar sebenarnya kalau dia gunakan betul-betul knowledge tu, dia akan jadi seorang chef yang memang betul-betul mantap.